Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam video ini, cikgu akan membincangkan kertas peperiksaan percubaan Johor Bahru 2025 bagi kertas 2. Okay? Jadi, mari kita lihat soalan keempat iaitu Bahasa Melayu Standard. Jadi, biasanya soalan ini 6 markah. Okay? Jangan skip. Kerana ada student kata, susahlah cikgu, Bahasa Melayu klasik, tak tahu mana nak tukar. Jadi, sekarang kamu perlu belajar macam mana nak tukar. Kan? Kamu tak perlu tukar semua. Kerana kalau kamu skip bahagian ni, kamu akan kehilangan 6 markah. 6 markah tu banyak tau. Tak tulis apa-apa, kertas kosong je, kosong markah terus. Tapi kalau kamu ada tulis sesuatu, ada tukar, tengok mana boleh ditukar, kamu tukar, kamu akan dapat markah. Okey? 1-2 markah pun markah kan? Tapi cikgu nak kamu dapat markah penuh lah. Okey, jadi mari kita lihat di sini. Setelah sudah marker ketalas sarik. Jadi bila kita nampak ada perkataan marker, kita potong. Okey, semua marker potong. Pun potong. Ada pun potong. Sebermula pun potong. Okey, akan pun boleh potong. Ya, pun boleh dipotong. Lagi apa yang boleh dipotong? Okey, setakat di sini ya. Jadi kita baca lagi sekali. Setelah sudah ketalas sari dibawanya masuk menghadap Seri Betara, ya. Jadi ni tak perlu. Okey, jadi menghadap Seri Betara. Sembah Patih Gajah Mada. Penjurit 7 orang yang ditahan oleh, yang diperintahkan oleh. Ordered by. Diperintahkan oleh Paduka Betara pergi ke Melaka itu. Kabarnya, maksudnya dikabarkan. Dikabarkan sudah mati dibunuh oleh Laksamana. Ketujuhnya, maksudnya ketujuh-tujuh penjurit pun sudah mati dibunuh oleh Laksamana. Ya? Okey, kemudian kita sambung. Okey, kalau ada 2 perenggan, jawapan kita mesti dalam 2 perenggan juga ya. Okey, kalau ada ayat cakap ajuk, jangan tukar ke ayat cakap pindah. Jadi kita kekalkan ayat cakap ajuk ya, ada tanda petik. Tu ialah ayat cakap ajuk. Okey, jadi kita lihat perenggan kedua. Sebermula kita potong, negeri Melaka sedikit alah olehnya. Okey, jadi di sini alah ni ialah apa? Ditewaskan olehnya. Defeated, ditewaskan, ya. Okey, sekarang barulah bukan baharulah. Barulah Patih memperoleh penjurit. Penjurit terlalu. Jadi penjurit ni kita boleh kekalkan ataupun nak tukar kepada pahlawan pun boleh. Pahlawan pun boleh ya. Terlalu kepetangan. Jadi kepetangan ni maksudnya apa? Mahir, very pro, very expert. Mahir. Inilah penjuritnya. Nampak tak mahir sini? Cikgu tulis lagi sekali. Ya, mahir. Jadi kepetangan ni maksudnya mahir. Penjurit ni ialah pahlawan. Ketalas sari namanya. Iaitu anak petala bumi yang dipesan oleh bapanya kepada Patih. Jadi petala bumi merupakan ayah kepada ketalas sari yang merupakan antara 7 orang yang mati dibunuh oleh Laksamana Hang Tuah. Jadi bila kita dah rancang, dah plan yang mana perlu ditukar, kita tulis semula dalam 2 perenggan. Ya? Mari kita lihat jawapan lengkap yang cikgu dah sediakan di sini. Baiklah, mari kita lihat jawapan lengkap yang cikgu dah sediakan di sini ya. Setelah itu, ketalas sari dibawa masuk untuk menghadap Seri Betara. Noktah. Patih Gajah Mada berkata, tentang 7 orang pahlawan yang diperintahkan oleh Paduka Betara untuk pergi ke Melaka, dikabarkan bahawa mereka semua telah dibunuh oleh Laksamana di sana. Kemudian perenggan kedua, negeri Melaka juga sedikit sebanyak telah ditewaskan olehnya. Sekarang barulah Patih memperoleh seorang pahlawan yang mahir. Inilah dia pahlawannya. Nama dia Ketalas Sari, anak kepada petala bumi yang telah dipesan oleh ayahnya kepada Patih. Jadi di sini 6 markah ya. Jadi ingat, tulis dalam 2 perenggan kalau soalan 2 perenggan. Kalau ada ayat cakap ajuk, kita kekalkan. Jangan tukar. Kemudian kita semak tanda baca dan ejaan. Lepas tu kita beralih ke soalan kelima iaitu peribahasa.